menang, maka aku menang. Kalau aku gugur syahid, aku menang. Katanya Abdullah bin Rawah. Kalaupun aku gugur syahid, aku menang. Dan aku sekali-kali tidak akan pulang kecuali aku telah bangun surga Allah Subhanahu wa taala di kali ini. Dan aku rasakan bahawa tempat aku berada dalam surga Allah Subhanahu. Kalau kalian merasakan ingin pulang, pulanglah kalian. Kalian melihat bagaimana besar di hadapan aku ini. Sehingga berlaku pertempuran ini, akhirnya 3 orang gugur. Apabila gugur saja, lalu dilantik Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pergi ke tubuh pada Ja'far bin Abi Talib depan mereka. Khalid ini dia. Dia ada strategi. Dia kata, kita jangan pegang macam biasa. Ini yang duduk sebelah kanan, bergerak sebelah kiri. Sebelah kiri, kena bergerak sebelah kanan. Dia nampak ramai. Apabila nampak ramai, katanya Khalid bin Walid, tentu musuh akan menang. Dan memang strategi yang dilakukan pada Khalid bin Walid ini menjadi. Musuh nampak ramai, artinya mereka lagi hendak bukan. 200,000 orang lawan dengan 3,000 orang. Akhirnya berjaya dengan 3,000 orang. Apabila pergi ke jasad Ja'far bin Abi Talib, lalu Khalid bin Walid nangis. Nangis di jasad Ja'far bin Abi Talib. Kepala tak ada, tangan tak ada, lengan pun tak ada. Tubuh dengan tangan berbeza-beza, dalam keadaan berbeza-beza. Lalu dibalik saja tubuh badan, didapati ada lebih kurang 70 anak panah yang menembusi jasad Ja'far bin Abi Talib. Rupa-rupanya Ja'far bin Abi Talib, apabila dipancung tangan kanan dia, dia sambut dengan tangan kiri. Kemudian lengan dia dipancung lagi, dia kepit bawah dia. Kemudian dipotong lagi sebelah lengan kanan dia kepit sebelah kiri. Kemudian apabila dipancung lagi sebelah kiri dia kepit dengan tengkuk dia. Kemudian apabila dipancung lagi tengkuk dia, lalu terkubur tersembang Ja'far bin Abi Talib. Siapa yang membina ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kelahiran Rasulullah mula membina sahabat. Bina unsur perpaduan sebagaimana yang disebut oleh ayah Datuk Hashim sebentar tadi. Perpaduan dengan Islam, bukan berpadu selain daripada Islam. Satu timbul satu ayat lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong kamu dalam perkara kebaikan dan juga yang disebut dengan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong di atas dosa dan juga permusuhan, pertengkaran bersama kamu. Inilah yang Rasulullah bina. Daripada Rasulullah bina, ia disebut dengan pribadi. Kemudian Rasulullah bina, ia disebut dengan keluarga. Rasulullah bina sebuah negara yang akhirnya memberi kekuatan daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Ahmad Nasuki. Tengok tuan-tuan, macam tak boleh semangat kan? Macam tu lah. Jadi kalau semangat macam ni tuan-tuan itu aku tak faham. Sepatutnya memang tak boleh nanti pula. Kalau orang faham, berhati betul-betul apa yang Ustaz sebutkan tadi, banyak benda sebenarnya. Sikitlah saya nak tolong ingatkan balik kan. Biasalah bila dalam semua ni kadang buat balik kita. Jadi antara yang Ustaz tadi sebut, ada beberapa jenis manusia yang menyambut kedatangan kelahiran Nabi SAW. Yahudi pada malam kelahiran Nabi, siap panjat bukit kata alaina tala'ana Muhammad alladhi ulida bihi. Pada malam ini adalah lahir bintang Muhammad. Yahudi punya kenal Nabi tuan-tuan. Di kalangan jutaan bintang di langit, dia boleh kenal mana satu bintang Nabi Muhammad. Punya teori Yahudi. Kita kenal tak? Malam ni dipenterai dua Muhammad tunjuk aku mana satu bintang Nabi Muhammad. Tobat haram, kau tak tahu? Aku pun tak tahu. Yang kita kenal apa? Restoran 5 bintang. Itu kita kenal. Hotel 5 bintang, itu kita kenal. Bab kendaraan nombor 1. Bab orang nombor 1. Kalau bab Nabi haram tak kenal. Geram tak ni. Itu nak sebut, kalau nak sebut tuan-tuan yang punya kenal sebut dengan Nabi. Abu Lahab yang diceritakan tadi, seronoknya lama Nabi buat maulid. Dia orang tak buat maulid, tapi dia lah juga mampu ayun yang melawan Nabi SAW. Tuan-tuan kena ingat benda ni depan aku tersebut. Jangan dah suka-suka juga kan aku saya nak menghilangkan tekanan tu tuan-tuan. Itu. Tapi yang pelik, orang yang tak sambut maulid Nabi itulah yang paling mempertahankan Nabi. Yang tak tahu langsung siapa dia? Orang Madinah. Aus al-Khadraj yang disatukan atas dasar al-ukhuwatul Islamiyah, al-Ansar. Mereka yang sanggup menerima Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Ya Rasulullah, pun ma'ana. Duduk dengan kami akan pertahankan kau ya Rasulullah.
bila mana berakhir Nabi, tapi itulah orang yang akhirnya tertegaknya ad-daulatu al-islamiyatu fil Madinatul Munawwarah, negara Islam di Madinah Munawwarah. Itu nak sebut tuan-tuan, beza orang yang sambut dengan sekadar sambut kosong, tapi orang yang sambut dalam hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan nak sebut juga, kalau nak bab kita berbangga dengan kebangsaan kita, salah tuan-tuan. Umar kata nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam fa mahma bidhabil al-izzah bi ghairi ma a'azzallahu azzalallahu. Kita mulia, Umar tu orang Arab Quraisy, kita mulia dengan sebab Islam. Kalau kita cuba mencari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Sebab macam Ustaz kata tadi, kalau nak kira bangsa paling mulia Yahudi, tuan-tuan baca surah Baqarah, tengok Allah bagi nikmat ke Yahudi banyak. Turun makanan pada langit. Wa anzalna minas samai apa tu? Wa anzalna minas samai al-man wa salwa kan. Lepas tu apa lagi? Diberikan air. Fajar min mustata asyara ainan. Dengan kita kepada pasir keluar 12 air mata air. Macam-macam keistimewaan. Pelik-pelik Allah bagi kat dia orang. Tapi perangai jahat-jahat itu juga akhir bangsa yang hebat dahulu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana action dia melawan Allah Ta'ala. Kalau nak ikut Yahudi lagi hebat pada kita. Semua Nabi start daripada Ishaq. Semua Nabi Yahudi belaka. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Sa'id, Zakaria, Yahya, Isa. Semua Yahudi belaka. Jadi bangsa itulah yang Allah kutuk tuan-tuan. Kita Melayu berapa orang Nabi bilang? Takkan ada je. Ayah Fain lagi. Juga kan lagi. Orang ke dia lagi tu lah. Geram juga ni. Aku kata dia, aku best friend dia. Lagi pun dia terpungal. Okey. Seterusnya doktor, terima kasih. Lepas ni doktor bagi kau lagi doktor. Bagi patah dia bagi doktor. Jadi Rasulullah SAW mungkin kita kena letakkan sikit practice dia pagi ni. Dia bukan senang nak ngamuk kat masjid ni, jangan tuan-tuan. Dia kena buat ngamuk dalam masjid. Rasulullah SAW dalam membentukkan keluarga, ini spesialis keluarga. Nabi mengaplikasikan contoh kehidupan umat di dalam keluarga. Sebab Nabi ada sebut dalam surah ini, khiyarukum fi ahlihi wa ana akhyarukum fi ahli. Apa Rasulullah SAW. Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan Nabi kata akulah orang yang paling baik dengan keluarga. Dia kata sebagai orang terakhir ni biasanya kalau tak dapat lebih, dapat lebih-lebih. Sebab tuan-tuan sudah sampai ke peringkat tepu, peringkat banyak sangat maklumat. Boleh proses kan, boleh proses lagi. Jadi kalau saya nasi tambah lah dalam program ini. Tapi kalau tak ada nasi tambah tak boleh juga kan. Susah hati juga tahu kalau nasi tambah tak ada. Jadi saya anggap diri saya begitu. Melihat merujuk kepada persoalan bagaimana kekasih Allah ini, orang teragung hadiah kepada kita, orang yang paling layak kita cintai. Tapi dalam pengalaman saya mengendalikan ratusan kursus, sama ada orang besar atau kecil, swasta atau kerajaan, NGO atau bukan NGO. Bila ditanya siapa orang yang paling kamu sayang, contohnya saya tanya Tuhan, siapa orang yang paling Tuhan sayang di dunia ini? Menjawab, tak jangan bohong, Ustaz, kamu akan terima kasih. Itu bukti khusus.
Saya tanyalah sama-sama pun. Kalau tanya isteri, jawab tak ada lain selain suami. Kalau tanya suami, nasib baik dia jawab itu tidak kena lempak. Contoh, sebab saya tanya keluarga dah terlepas daripada sirah-sirah. Ini contoh hidup lah. Saya minta maaf, saya bukan nak rendah siapa-siapa. Sebab saya ni orang trainer. Trainer dia kena amali. Tak boleh main ignore. Kalau di umur saudara, umur tuan-tuan, saya dah tanya umur lagi tinggi, umur lagi rendah, umur sekolah. Kalau jawatan dari pusat, dari CEO, jawapannya siapa? Apa implikasi daripada jawapan ini? Kalau yang paling kamu sayang di dunia ini adalah ibu kamu, siapa mengajar kamu solat? Siapa memberi status kamu sebagai hamba Allah? Siapa yang memperkenalkan kita yang namanya solat? Siapa yang memperkenalkan kita yang namanya ada syurga dan ada neraka? Ini keyakinan yang harus tertunjang dan ditunjangkan ke dalam jiwa anak-anak. Kalau jawapan ini betul, jawabannya belum cukup betul. Sebab akhirnya bila jawapan ini, kamu jangan durhaka pada ibu bapa. Nanti kamu jadi anak durhaka. Tapi kita nanti bimbang, anak durhaka dengan Tuhannya dan durhaka dengan Rasulnya. Kita berkata jangan lawan cakap ibu dan ayah, tapi kita tak nasihat pada anak, tak tanam pada anak. Jangan lawan perintah Allah, jangan lawan perintah Rasulullah. Ini contoh, saya tidak bertujuan menyinggung, tidak bertujuan merendahkan, tidak ada langsung ada niat begitu. Hanya sebagai data untuk memulakan ceramah. Maka sekali lagi, kalau junjungan besar mengangkat faktor perpaduan itu dari keluarga. Tetapi kalau di hati kita, di jasad kita, di jiwa kita, di minda kita. Sebab itu orang dulu kamu belajar ngaji, nanti dah besar kerja dia elok bagi mak duit pakai. Kamu nak jadi aku dah besar esok, mak main kalau kamu jadi ahli syurga. Ada tak? Tak ada. Habis-habis jawapan mak-mak ni. Nak jadi anak berguna. Berus ke guna. Ini contoh. Minta maaf saya go baik lain dah sikit lagunya. Minta maaf promosi. Dia lagu benda-benda lain. Maka sekali lagi tanya balik ke dalam diri, tanya balik ke dalam hati, tanya balik urat dan nadi. Siapa sebenarnya yang layak kita cintai? Bagaimana anak akan tahu siapa itu Nabi? Bagaimana ikon Nabi nak masuk dalam jiwa anak-anak? Kalau di jiwa ayah dan ibunya belum ada Rasulullah. Apa artinya kita merayakan ini? 300 tahun setelah Nabi berangkat baru ada perayaan ini. 300 sebelumnya belum ada. 300 tahun setelah junjungan besar wafat, baru seorang raja bimbang dengan hilangnya rasa cinta Rasulullah, cinta rakyatnya kepada Rasulullah. Maka hari ini better nak memerintahkan kita merayakan hari perayaan ini. Sebelum ada hari kekasih, belum ada hari ibu, hari ayah. Hari ibu, hari merayakan ibu Maria. Hari ayah, hari merayakan ayah di syurga. Kena faham doa orang agama lain. Aku makan murah untuk ayah aku di syurga, untuk mak aku dan untuk aku, untuk Nabi aku. Sebab Nabi mereka, Tuhan mereka manusia. Aku bapa Tuhan aku, mak Tuhan aku, dan Tuhan dia manusia. Kita rayakan hari ibu. Oh, hari ibu satu Malaysia kecuali ini. Dia terlupa hari ibu untuk perayaan orang lain. Bukan merayakan ibu kita, tapi merayakan ibu Maria. Tapi tak ada keyakinan, tak kuat rasa membuat kajian, tak tahu dari mana sejarah itu datang. Maka balik kepada keluarga sebagai yang dikendaki oleh pengurusi. Saya mohon tuan dan puan, anak-anak yang tersayang yang dipilih Allah masuk ke rumah Allah, rasa atau tidak dia masuk ke rumah Allah? Atau dia rasa macam masuk dewan biasa je? Dia boleh lari macam taman permainan je. Dia pun sebaik duduk sebelah ya. Duduk sebelah, tak ada sebelah. Dia sahih tak apa, biasa. Kerana dia tak rasa di rumah Allah. Bila masanya tuan dah bersuntik, sekarang kita nak pergi rumah Allah. Okay. Rasa ada tidak? Sebab itu Nabi pesan, baiknya nanti aku dari rumah aku syurga. Syurga maknanya tempat paling bahagia. Tapi di rumah kita